Siapa yang memandang dunia besar, dunia ni hebat, itu orang yang buta dengan akhirat, buta mata hati dia. Kalau dia kenal akhirat, dia tak akan menggantungkan hati dengan dunia. Walaupun dunia tu dia dapat banyak, sebab Tuhan dah taksir azali, dia dapat banyak ni semua dah siap, tapi dia tak gantungkan hati dia dengan dunia, ya. Sebab apa? Sebab itulah pentingnya kita menggantungkan hati dengan Allah. Kita gantung hati dengan Ta'ala, selamat. Dia uji kita melepek pun kita tak melatah, dia bagi banyak pun kita tak hanyut. Sebab apa? Dia punya apa? Stand dia kuat. Atau pentingnya apa? Kita sentiasa memantau kedudukan qalbi, roh, sir kita, biar sentiasa dia sihat, cergas, ya, untuk membuat kerja-kerja yang Tuhan suruh dan untuk bertahan dengan ujian yang Tuhan hantar. Itu dia. Kemudian dah setengah daripada sunat ila akhir. Allah a'lam. Almarhum Al-Wali Kabir Syed Syekh Abdul Rashid, wali besar, ulama besar, alim 35 ilmu 4 mazhab. Kata kita zikir dalam kelam tu, pertama kita ingat kelam dosa gitu. Kita ingat akan kelam dalam kubur. Tu hikmat semua, kan? Nabi Yunus alaihissalam dia keluar daripada kelam malam, kelam perut ikan. Tu dengan zikir dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mana zikir tu membawa kepada cahaya. Bila zikir kita padamkan api itu, mana kita bukan gelap tu, kelam tu itu mengisyarat, memberi isyarat-isyarat yang tertentu supaya kita ingat kelam dosa kita, kelam alam barzah besok, supaya membantu hati itu lebih hudur, hadir kepada Allah. Satu orang wali di kawasan kita ni lah, bila anak murid dia seorang wali juga, ulama di Kelantan, yang buka pondok Sungai Durian, Tunku Haji Abdul Rahman Semendian. Guru dia dekat Melaka. Bila dia datang tiap-tiap ziarah, biasanya dekat bulan Ramadan, Syaban, pondok tutup kan, 15 Syaban, dia akan datang ziarah tu di sini. Jadi bila datang, dia boleh pergi kat kubur, dia boleh komunikasi, boleh dialog. Setara hebat Tok Guru tu kata, malaikat muka nakir tanya telatah aku nak jawab. Boleh jawab tapi tergagap. Bayangkan macam dia minta tergagap, kita tak tahu lah. Kalau tak ada bantuan Tuhan Allah, dia segegar je, marab buka tu tergagap. Dan bayangkan hebat tak hebat suasana. Semua benda tu kita kena ingat. Bila datang suasana macam tu, kita ingat suasana di sana. Jadi makna dia apa? Semua suasana yang kita lihat, kita dengar dalam setiap masa ni, kita kaitkan ingatan dengan di sana. Orang yang banyak makan itu tercela pada 3 hal, ya. Kalau ia termasuk ahli ibadat, maka ia akan malas. Ya, kita ibadat kita laju, bila bulan puasa laju tak? Laju kan. Tak makan, nampak macam letih, tapi Quran dia boleh baca. Malam dia boleh qiyam, kan. Bulan tak puasa pula, nampak segar makan, rupa cuma lembik. Dia kena malas tu. Ya. Dia adik-beradik perut kenyang, dia adik-beradik dia apa? Malas. Itu dia panggil syakik. Apa dia panggil apa? Adik-beradik si ibu si bapa. Ya, bila makan dia malas. Dia banyak kenyang memang hati mengantuk. Dan sebab kita di pondok yang tu kita bagi makan malam. Malam minum ringan-ringan dia. Sebab malam dia baca kitab banyak kan. Sebab maghrib satu, lepas isyak ada kan 2-3 kitab, lepas sampai pukul 1 ada. Malam 4-5 kitab. Kalau makan banyak dia awak ni. Ya, Tok Guru bacakan muka surat apa dia. Dia satu cerita kelakon di pondok, satu budak tu bila dia buka kitab dia, Tok Guru walau alam dia tidur dalam masjid. Kali dia orang kena dengan dia, orang tak kejut ni. Ya, habis kelas dia orang keluar kunci pintu semua. Dia kena besok malam besok tak ngantuk agak dibangun tiga, mana aku dalam masjid ni tu. Ada kunci pintu tunggu Tok Siap meraung dia kena macam tu kan. Ya. Dia bila makan banyak ni tu lah. Dia lawan dia tu. Sebab makan bila sikit badan kita ringan. Segi kesihatan pun cantik. Sebab awal limit Nabi beri tu, kalau tidak fasulus di ta'am, wasulus di syarab, wasulus di nafas. 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 pernafasan terkena dia. Tu paling tidak tu kena buat buka ruang. Ini dia nyak dia air 1 jam. Dia lepas tu dendam. Dia buat dia mengebi, nak bangun malam terawih lah mulalah. Mana walhasil kenyang sangat membawa kepada malas ibadat. Atau kalau ahli ibadat, dia akan bertukar jadi malas apabila dia mengambil dunia tadi mana banyak makan.